Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Jadi pada malam ni kita masih lagi akan membicarakan hadis-hadis di bawah bab yang ke-190 iaitu kaifat tasyahhudul awwal. Bagaimanakah ucapan lafaz tasyahhud untuk tasyahhud mula-mula. Di bawah bab ini Imam An-Nasa'i rahimahullah telah mengemukakan 10 hadis. Jadi hadis pertama telah kita bincang pada minggu lepas. Pada malam ini kita sambung hadis yang kedua, iaitu hadis yang ke-1163. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Syu'bah qala sami'tu Aba Ishaq yuhaddithu an Abil Ahwas ana Abdullah qala كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. Imam Nasa'i dengan sanad telah riwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dahulu kami tidak mengetahui apa yang harus kami ucapkan pada setiap 2 rakaat, melainkan kami bertasbih, bertakbir dan juga bertahmid memuji Tuhan kami. Dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kami maklumat awal dan maklumat akhir, permulaan kebaikan, penutup kebaikan. Maklum Nabi ajarlah. Lalu Nabi baginda pun berkata, bila turun wahyu tentang ini, maka Nabi berkata, sebelum itu tak ada, tasbihlah, zikir kepada Allah. Apabila kamu duduk pada setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah begini yang bermaksud segala penghormatan adalah milik Allah. Begitu juga segala salat bermaksud ibadat dan segala yang baik-baik semuanya milik Allah. Kesejahteraan ke atas Nabi, ke atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkatannya. Kesejahteraan ke atas kami dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad hambanya dan rasulnya. Setakat. Kemudian Nabi kata, sebab hadis lepas ni Nabi tak sebut, ni Nabi sebut. Gapo dia? Ini pada rakaat yang kedua ni, tahiyat pertama. Dan adalah salah seorang daripada kamu pilih doa mana hak dia rasa dia nak baca berkenaan dengan hajat dan keperluan dia, pasti Allah akan makbulkan. Doalah kepada Allah. Maknanya hadis ni Nabi nak ayat ni, ana tidak sebut, ana tidak, tapi hadis ni semuanya sahih yang kita baca, semuanya sahih. Maknanya di sini selepas kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu, doa dia. Kata Arab gua mau Melayu yang bunyilah dalam hati, qasak dalam hati, ya Allah. Ya, lepas saya awal boleh doa juga. Boleh ni. Ni hadis ni apa ni sahih. Lepas ayat awal. Tapi kalau kita sembahyang Jumaat jangan panjang lah. Pilih hak reka-reka. Kalau kita mahu berjari itu email, jangan pilih hak panjang. Misalnya kita kata doa bagi anak lah. Kita doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna. Doa pada kedua ibu bapa. Boleh tak? Lepas tu esok, lepas ni baca lain pula. Gila-gila. Sebab tu Nabi kata, ma'ada. Gapo dia hak mu rasa mu perlu sesuai dengan hajat, ikut. Ni Nabi bui, ni dia panggil, kata-kata Nabi ni ulama kata takhyir, pilih doa. Kita boleh pilih. Nabi tak ayat doa. Sebab kalau hak ayat akhir tu ada Nabi sebut. Kan Nabi sebut la Allahumma inni a'udzubika min fitnatil hayat wa atina khanid. Sebab tu setengah ulama kata kalau
tahiyat akhir tu molek baca tu lah Nabi sebut khusus. Tapi hak ni tak takhir, pilih. Kita boleh pilih. Ambillah peluang kita. Kita kata musim berpuasa nak baca ni. Lepas tu boleh ke ustaz kita nak letak air teh apa tekan tu. Air orek ke boleh. Boleh. Lepas tu kalau nak letak lah kita ada je. Lepas tu minum. Air gini kan. Tak berkat dah semaya no. Boleh tak ada masalah. Minta ya Allah berkat semaya aku ni. Nak murah ni. Nak terang jadi mana. Anak tak diwak tu. Tu hanya hadrat. Tu yang sebenarnya. Sebab tu sebenarnya doa ni sebenarnya Nabi ayat dah mana. Dalam semaya ni bukan main-main. Ambil peluang. Tapi orang kita tak amal mana lepas tahiyat awal. Selepas baca tahiyat awal dah. Tu lah. Sekadar ada sini. Nabi sebut wal yatakhayyat, dan hendaklah seseorang kamu yakni musalli yatakhayyat, dia pilih minat doa, mana-mana doa ajabahu yang dia rasa penting untuk sesuai dengan keperluan dia. Falyadullah, maka dia doalah dengan doa tu kepada Allah. Terang tu. Setengah ulama kata hak ni sunat muakkad sebab dia guna lam amal fi'am untuk lam yang menunjukkan hendaklah. Baik, cuba kita tengok. Pertama sekali, hadis ni anda tidak masuk. Ini hadis ni sahih semuanya. Selepas anda tak masuk penetapan lafaz tasyahud. Hadis ini menetapkan lafaz tasyahud yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ia dikenali sebagai tasyahud Ibnu Mas'ud sepahak yang pertama orang juga lah. Dan dianggap sebagai salah satu lafaz yang paling sahih dan paling afdal untuk digunakan dalam salat. Kayak kita sebut dahulu ni banyak. Sebabnya gini. Imam Nasa'i ini dia tarjihan. Ini paling kuat lagi dia. Kalau tanya dalam taujih fiqh dia kata ini paling kuat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan perpindahan dari amalan para sahabat yang sebelumnya hanya bertasbih dan memuji Allah kepada bacaan yang lebih khusus, terperinci dan menyeluruh yang diajarkan. Maknanya sebelum Nabi ajar ni, maknanya dia baca zikir gitulah pada tahiyat awal tu. Jadi mana pindah ni mana dulu buat gini, kemudian buat gini. Sebab apa? Sebab pada waktu ni dia panggil waktu penurunan syariat. Yang kedua, mengajar ke doa setelah tasyahud. Hadis ini menjelaskan bahawa setelah selesai baca tasyahud akhir tu, tasyahud awal, tasyahud awal, akhir tu memang ada khusus Nabi sebut. Sehingga siapa wa Muhammadan abduhu wa rasul. Cuma kita mari terjemah. Sehingga selepas daripada sebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, disunatkan bagi orang yang salat untuk memilih dan berdoa dengan doa yang dia suka. Ajabahu ilaih. Doa mana dia kira perlu untuk dia. Sebab tak sama kita masalah. Orang tengok tu anak sakit, bini sakit, ada mati tu anak ni yang sebutnya anak ziarah anak pun kejut juga. Ayah anak bawa anak dia kata ni orang kampung kita ni, bini dia sakit. Pergi, engkau nak jumpa dia kata pergi jumpa rumah dia lah. Apa sebab dia kata dia klik sama anak pukul 1, pukul 2 dia klik, lepas tu boh dia lebih sikit setengah jam. Dia klik ke dia? Klik mandi bini dia dengan makan bini dia lumpuh. Dia kata lagi jalan dia. Lama dah. Allah uji dia. Maknanya dia mesti balik. Dan boh dia pukul ekstra setengah jam. Jadi sejak setengah dah malam dia balik, dia maya, dia manja, uswak makan bini. Yang kedua, ini menunjukkan bahawa tasyahud awal adalah tempat yang mustajab. Awal silap tu. Semua tu silap tu. Tasyahud awal adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Dan doanya boleh dilakukan sebelum memberi salat. Ini silap. Doa ini merangkumi segala permintaan. Hak akhir tu, hak tu khusus. Allahumma ini dia panggil falyata'awwaz. Berta'awuz dengan 3 perkara. Hak tu akhir. Sebelum memberi salat tu potong. Dan doa ini merangkumi segala permintaan, sama ada kita nak minta hak dunia apa boleh, hak akhirat pun boleh. Boleh lakukan. Ikut hak dunia ke dia kita kata. Perniagaan kita. Ya Allah, majukanlah perniagaan saya. Kita tak selalu mikir nak guna bahasa berat-berat lah. Terhabis maksud kita. Nak bokok perlu hujat perkara. Nak tak ya? Nak ke dia? Kita sedang minta dengan Tuhan yang buat kita. Kepentingan tasyahud dalam salat. Menurut ulama, ini anak ambil daripada Syekh Ethiopi ni. Dia mari banyak, cuma anda tidak ambil semualah. Menurut ulama, hadis ini menjadi dalil bahawa tasyahud adalah wajib atau rukun dalam salat. Sekurang-kurangnya tasyahud akhir. Tasyahud awal ni memang dia sunat abad dia ni. Sebab tu dia buat sini sekurang-kurangnya tasyahud akhir. Kerana ia adalah perintah
Faqulu, maka ucapkanlah yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi melengkapi salat. Ibnu Mas'ud menamakan tasyahud ini sebagai fawatihul khair wal khawatim. Ibnu Mas'ud dia panggil nama tasyahud ni, tasyahud awal ni dia panggil fawatihul khair wal khawatim, permulaan dan penutup kebaikan, menunjukkan kedudukan dan kepentingan yang sangat tinggi dalam ibadat. Sebab tu kena baca biar betul. Seperti mana kita belajar tajwid hak ni pun kena betul juga. Sebab baca adalah sembahyang, kena betul aja. Jangan gomo ikut sila baca. Kena belajar. Boleh pahala besar. Sebab silap-silap dia boleh berubah makna. Ada setengah-setengah kalimah dia boleh berubah makna. Alhamdulillah. Berubah makna. Segala kelemahan milik Allah pula. Alhamdu man ad-dha'fu. Alhamdu as-sana. Itu beza dia. Hadis yang ketiga, iaitu hadis ke 1194. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Abthar an al-Amash an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fi as-salah wa at-tashahhud fi al-hajah. Fa amma at-tashahhud fi as-salah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر التشهد. Sampai pada akhir tasyahud dah. Maknanya kalau tasyahud akhir sambung selepas tu. Ada sambungnya dia. Untuk tasyahud awal setakat. Apa maksudnya? Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud, yakni bacaan syahadah dalam sembahyang, dan tasyahud dalam hajat keperluan. Gapo dia tu kita bincang lepas ni. Ada tasyahud fi salah, ada tasyahud dia panggil tasyahudul hajah. Ada lagi tasyahudus salah. Adapun tasyahud salah ialah yang bermaksud, tadi kita baca dia tu, segala penghormatan adalah milik Allah, dan begitu juga segala salat, yakni ibadat, dan segala yang baik-baik semuanya milik Allah. Kesejahteraan ke atas semua wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkatannya. Kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ada spelling tu, anda tak ada itu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, hingga kepada akhir tasyahud. Mana kalau tasyahud akhir ni, mana sambung ni ya. Sampai ke habis. Setakat ni dia panggil tasyahud awal. Yang pertama, perbincangan dan pedoman hadis. Hadis ini sahih, anda tak masuk. Hadis ini secara jelas membezakan antara tasyahud salat dan tasyahud hajat. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah memberikan perhatian khusus untuk membezakan lafaz yang digunakan bagi setiap situasi. Kena tahu lah. Ini adalah dalil bahawa umat Islam diajar dua lafaz pengakuan dan pujian kepada Allah untuk dua keadaan yang berbeza. Satu untuk ibadat khusus yakni salat, dan satu lagi untuk permulaan ucapan atau majlis penting. Orang panggil muqaddimah. Muqaddimah cakap. Okay? Kalau email nak baca khutbah atau orang nak mengajar dia baca, okay? Mula-mula sekali bismillahirrahmanirrahim. Atau selalu ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Itu dia panggil tasyahud asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Dia panggil tasyahud ini hajah. Dalam khutbah tak kira khutbah ni kau bagi ucapan, permulaan ucapan, muqaddimah ucapan. Itu dia panggil tasyahud hajah, dia panggil dalam istilah. Jadi hadis ini kembali menetapkan lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud sebagai lafaz yang diajarkan Nabi dalam salat lah. Ini hadis ke berapa yang 3 ni. Sini kan kalau kita perhatikan muka dia 10 ni. Nampak sangat bahawa Imam Nasa'i ni dia tarjih ni lah paling kuat. Dia orang juga lain selepas ni, tapi bagi dia ni pada dari segi fiqh dia. Yang keempat, para ulama meletakkan lafaz ini, yang tasyahud hak mengikut riwayat Ibnu Mas'ud ini sebagai antara lafaz tasyahud yang paling sahih untuk digunakan dalam salat. Frasa ila akhir tasyahud, hingga akhir tasyahud dari riwayat ini difahami merangkumi selawat ke atas Nabi dan doa-doa sunnah selepas dia termasuk belakang. Dan juga maknanya termasuk lafaz-lafaz untuk tasyahud akhir, termasuk doa yang kita baca lepas tu, semua ni dikira berpahala, termasuk dalam syariat. Maulid nak doa alhamdulillah. Kita sakit semakin tak boleh lepas kita. Lepas tu sahabat anak tu
kita rasa kita ni banyak terlupa. Oh, dia teruk lagi. Sehingga dia kata kalau dia nak sembahyang tanah puasa, dia kata mana yang tak kita. Padahal dia ngapa kerok. Mati lagi. Dia kata dia tak tahu mana kena penyakit berapa. Padahal dia kata ayat ni, dia ngapa kerok. Apabila sembahyang, dia kata, siapa lepas Fatihah tu, sudah ke depan lagi. Kau ingat mana oleh dia hidup. Lepas tu, dia banyak lupa dalam kehidupan dia. Tak tahu apa. Padahal umur ni mudah pada kita. Anak waktu. Siapa dia macam nak menangis. Dia kata dia nak bukti, dia terima dia. Dia nak ngajar Quran. Masa dia ngajar Quran, tak tengok Quran. Dia ingat. Tak tahulah kenapa jadi gitu. Berdoa ya Allah, Allah sebut Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur ala ataupun Allahumma allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma kita baca. Hak Nabi dia baca tu. Nabi ajar tu. Hadis ini nombor 5 cuba tengok. Hadis ini menjadi dalil utama bagi dia disyariatkannya khutbah hajah. Khutbah hajah ni maknanya khutbah ucapan. Masa sebelum kita muqaddimah dia ucapan, kita sebut kata tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah ataupun khutbah. Biasa tu lah. Itu maksudnya dia panggil tasyahud hajah. Termasuk dah khutbah ataupun ucapan kerana nak menyatakan apa-apalah khutbah nikah termasuk semua. Ini adalah ucapan pembukaan yang disunatkan dibaca sebelum menyampaikan khutbah. Tak kira khutbah Jumaat, khutbah hari raya, ceramah, majlis akad nikah, permulaan penulisan ilmiah, tak kira. Muqaddimah tu dia panggil, waktu dia panggil tasyahud hajah ataupun khutbah hajah. Yang keenam, walaupun hadis ini tidak menyebutkan lafaz penuh tasyahud al-hajah, tak penuh. Dia mau sebut ni tasyahud salat sebut. Ia menunjukkan bahawa Nabi mengajarkannya banyak lah ni. Tasyahud hajah ni banyak benar lah. Termasuk ayat Quran yang kita baca. Misalnya kalau kita tengok khutbah Jumaat, kalau dia nak bincang apa, ayat itulah dia baca dalam muqaddimah. Ada juga. Penulis kadang-kadang kalau dia nak sebut tentang sesuatu, muqaddimah tu marilah dia ayat-ayat. Ajalah juga. Walaupun hadis ini tidak sebut lafaz tasyahud hajah, tapi dia menunjukkan bahawa Nabi mengajarkannya. Termasuk dari sunnah. Lafaz penuh tasyahud hajah yang diriwayatkan dari hadis lain biasanya bermula dengan Alhamdulillah. Lepas tu berbeza-beza lah. Memohon pertolongan dan keampunan bertawus, yakni meminta perlindungan kepada Allah dan diikuti dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu biasanya begitulah. Dah tu sunnah. Tapi bos kita kecil dengan sayang kita, tak bahaya lah tu. Talpun makin lama tak jumpa dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Ini kepala saya dia dah tidur masa ngaji ni orang lain lagu lain tu. Benda orang paling khutbah buat. Kalau biasa kita ayat. Yang keempat, iaitu hadis ke-1165. Wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Yahya wa huwa ibn Adam qala sami'tu Sufyan yatashahhadu bihadha fil maktubati wat tatawwu wa yaqul hadatsana Abu Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا منصور وحماد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada kitab Ibnu Adam lah sini. Beliau kata, Ibnu Adam kata, aku mendengar Sufyan bertasyahud dengan lafaz ini. Yang maksud lafaz ini itu tasyahud Ibnu Mas'ud. Kita sebut sajalah dalam beberapa hadis. Lepas tu apa ni? Sama ada dalam salat fardu kah atau salat sunat. Dia baca ni untuk tahiyat awal. Dan beliau juga berkata, yakni Sufyan, dia kata telah menceritakan kepada kami oleh Abu Ishaq daripada Abul Ahwas daripada Abdullah bin Nabi. Dia buat mari sanad lain. Dan telah menceritakan kepada kami juga oleh Mansur dan Hammad daripada Abu Wa'il daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi. Nah, ayatnya sanad hadis sangat kuat. Tasyahud Ibnu Abbas sangat kuat. Dia mari beberapa sanad. Yang pertama, cuba tengok perbincangan dan penama hadis. Terdapat 2 jalur sanad, yakni rantaian perawi yang disebutkan dalam hadis ini dihubungkan dengan simbol ha, yakni tahwil sanad, yang bermaksud tahwil atau pertukaran sanad. Namun fokus utama adalah amalan Sufyan Ats-Tsauri dan penyertaan lafaz tasyahud Ibnu Abbas daripada pelbagai jalur perawi. Tidak sebut sini. Tempat lain. Lafaz tasyahud itu sendiri tidak diulang kerana telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Tapi nak ayatnya dari segi sanad pelbagai, bukan sesanad. Tapi hal ni lah, riwayat ni lah. Apa ni lafaz ni lah. Yang kedua, riwayat ini mengandungi pengakuan dan amalan salah seorang ulama besar tabi'in dan imam Ahlus Sunnah, Sufyan Ats-Tsauri.
tak sawan. Iaitu Sufyan Ats-Tsauri yang didengar oleh anak murid dia Yahya bin Adam. Ini menunjukkan bahawa lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud bukan sekadar riwayat, tetapi juga ia merupakan amalan yang dipegang teguh oleh generasi awal Islam. Ni salah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Lepas tu ada pula selepas ni mana lafaz selawat, lafaz tasyahud lain yang juga dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rupanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ni besar pula. Dia tidak kecil, tidak nampak tulai tu dah. Rupanya besar Ahlus Sunnah ni. Yang ketiga, kenyataan Sufyan Ats-Tsauri bahawa beliau menggunakan lafaz ini fil maktubati wat tatawwu, dia riwayat bahawa dia baca dalam semaya fardu, semaya sunat. Memang ni dia baca untuk tayat awal tu, tayat awal lah. Kalau semaya tatawwu tak sunat kan. Jadi kenyataan beliau itu sebagai dalil bahawa lafaz ini disunatkan untuk digunakan dalam semua jenis solat, tanpa ada perbezaan antara solat fardu ataupun solat sunat. Wajib itu mana fardu sama ya. Yang keempat, hadis ini membuktikan kekuatan riwayat tasyahud Ibnu Abbas melalui penyebutan dua jalur sanad yang berbeza. Jalur Ishaq dari Abul Ahwas dari Abdullah, dan jalur Mansur dan Hammad dari Wa'il dari Abdullah. Semua daripada Abdullah belaka ni. Abdullah bin Mas'ud lah. Kuku mana pun daripada sahabat yang sama, Abdullah belaka. Jadi penggunaan simbol had menunjukkan bahawa Imam An-Nasa'i telah menggabungkan riwayat yang sama makna dari pelbagai jalur sanad untuk menguatkan kesahihan hadis yang menyebutkan tasyahud dia ni, Ibnu Mas'ud. Ini memberikan keyakinan yang lebih besar terhadap nas tentang tasyahud tersebut. Yang keenam, walaupun terdapat lafaz-lafaz tasyahud lain yang sahih, bukan tak sahih, misalnya tasyahud Ibnu Abbas, tasyahud Abu Musa, penegasan dan pengulangan Imam Nasa'i terhadap hadis Ibnu Mas'ud serta amalan ulama besar salaf Sufyan Ats-Tsauri menyorotkan kedudukan istimewa dan keutamaan lafaz ini di sisi sebahagian ulama mazhab. Tapi sebahagian ulama mazhab tarjih lain pula. Sahih lah. Waktu tu guru kita kata, kita ulang-ulang baca ni ente, baca lagi mana. Kalau Maulana ni kata molek lagi tu sunnah. Dia ni baca sama. Jadi kalau kita nak qiyah, ni lah moleknya. Kalau kita nak qiyah lah, yang di qiyah kursi. Maknanya kita kata kalau kita makan lauk sekarang pakai puah juga, ambil ni baru nak sabar nak qiyah. Ni qiyah pun dah tak pakai. Bukan tanya. Lafaz untuk solat pada solat sunat, di mana kalau solat sunat dia orang dia baca setakat mana? Sebab dia sebut sana ila akhir itu maknanya sambunglah akan ada lepas ni. Ini baru bicara tasyahud awal ni. Tasyahud Ibnu Mas'ud ni dia sampai akhir tu. Mana kalau kita baca dia solat sunat boleh berhenti setakat dia ke? Ada, kalau dia gini, dia tasyahud awal, istilah tasyahud awal ni bagi ada dua tasyahud yang kita sebut dah sebelum ni. Bagi ada tasyahud tak timbullah tasyahud awalnya. Jadi makna kalau kita baca Ibnu Abbas ni baca sampai akhir lah. Sampai akhir seperti tasyahud akhir tu. Ni kita bincang ni tasyahud awal ni. Dia sambung lah tu. Ni juga cuma dia sambung sudah dengan ada selawat kau lah. Lepas ni lepas ni nampak ni Imam Nasa'i ni dia tarjihan 10 ke hari. Tapi ada juga lah dia campur tu, tak apa kita tengok kemudian lah tu. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, iaitu riwayat yang kelima, iaitu riwayat yang ke-1166. Wa bi qala akhbarana Ahmad bin Amr bin Sarh qala hadatsna Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith anna Zaid bin Abi Unaisah al-Jazari haddathahu أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة أن عبد الله ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Maksudkan lepas tu kalau akhir kan sambung lepas ni akan ada hadis lepas ni sambung ni. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulunya kami bersama Rasulullah, kami tidak mengetahui apa-apa mula-mula mereka awal. Lalu Rasulullah bersabda kepada kami, ucapkanlah pada setiap kali duduk dalam salat,
Yang bermaksud duduk tu maknanya maksud sini tahiyat awal, jilsah tahiyat awal. Segala penghormatan milik Allah, begitu juga segala salat dan segala yang baik semuanya milik Allah. Kesejahteraan ke atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkatannya. Kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah ya saleh. Sebab tu benda ni kalau kita faham makna, kita rasa timbul cara agama nak menimbulkan kasih sayang kepada orang lain. Kita dalam semaya kita tak sedar. Kita duduk pada kita, duduk pada Nabi, duduk pada kita, duduk pada seluruh orang Islam baik-baik. Mana boleh pahala kita. Kemudian aku bersaksi. Di tasyahud ni sini duduk dia. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul. Ini adalah riwayat tasyahud Ibnu Mas'ud yang kelima dalam bab ini, dalam Sunan Nasai. Riwayat ini merupakan penguat yang sangat penting kerana disampaikan melalui jalur perawi yang berbeza. Kita tadi kita baca terjemah jalur ni. Sini. Jalur Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin. Ni. Anak Wahab ni. Ibnu Wahbin. Mula-mula. Kemudian Amr bin Harith, Zaid bin Unaisah, dan riwayat dari dua murid utama Ibnu Mas'ud iaitu Aswad dan Alqamah. Apa ni mana ni? Dia punya jalur riwayat, kepala perawi. Yang kedua, fokus utama dalam hadis ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu fi kulli jalsah. Ucapkanlah pada setiap duduk. Para ulama menjelaskan perintah ini menjadi dalil yang kuat bagi pensyariatan tasyahud di setiap duduk yang ada tasyahud dalam salat. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, hak salat tasyahud awal ni dia panggil sunat abaan. Kena sujud sahwi tu. Kalau tinggal. Lepas tu kalau tinggal akhir, dia kata awak tidur ni. Nak tinggal tasyahud akhir. Hak tu kan, hak tu kena masuk semula dalam semaya. Kalau tidak buat kawan tak jauh lagi, kau boleh masuk semula. Baiki, orang panggil rakaat akhir tu dengan melakukan orang panggil tasyahud. Sebab hak tu rukun. Mesti ada tu. Ni tak. Tapi setengah ulama kata hak yang pertama tu pun wajib juga. Dalam mazhab lain lah. Tak apalah tu. Sebab dia kata Nabi kata kulu, perintah ni bacalah oleh kamu. Ada kira-kira. Dia ambil zahir. Yang ketiga, walaupun terdapat khilaf di kalangan ulama mengenai hukum tasyahud awal, sunat muakkad ke ataupun wajib. Kalau mazhab Syafi'i sunat muakkad ada apa? Setara mana muakkad tu? Kena sujud sahwi. Perintah lafaz hadis ini menunjukkan kepentingan tasyahud di semua posisi duduk dalam salat. Duduk ni maknanya duduk tadi lah. Duduk sama ada rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat yang keempat. Bagi ada dua tasyahud. Kalau ada sesal. Hadis ini menguatkan kesahihan lafaz tasyahud Ibnu Mas'ud melalui jalur perawi yang berwibawa. Kalau kita cek orang-orang tak dikira semua tu memang siqah lah. Khususnya riwayat daripada Aswad dan Alqamah, dua anak murid Abdullah bin Abbas tu. Kedua-dua perawi ini adalah murid Ibnu Abbas yang paling rapat dan teliti dalam riwayatnya. Kewujudan riwayat daripada mereka menunjukkan penerimaan meluas lafaz ini di kalangan fuqaha dan muhaddithin tabi'in di Kufah. Yang kelima, berbeza dengan hadis nombor 1103 hak mula-mula tu yang menyebutkan pilihan doa. Nabi kata, Nabi suruh doa lepas anna Muhammadan abdur rasul, suruh doa. Tapi lepas ni tak sebut dah. Maknanya situ ada doa. Riwayat ini menamatkan lafaz tasyahud pada pengakuan syahadahnya abduhu wa rasul. Kemudian doa, bacalah baca doa dia. Nabi tak sebut doa dia. Ini tidak menafikan doa yang hanya disebutkan dalam tasyahud pada tasyahud akhir. Sebab dalam tasyahud akhir Nabi sebut khusus doa dan Nabi ajar lafaz doa tu. Lepas tu kalau kita tengok dari tasyahud awal, kau ada sebut pilih doa, kau ada satu-satu dan tiga hadis sel. Kau ada mula-mula. Dah, kau ni dia panggil kena tengoklah dah hadis kita sebut, dah situ sebut dah lah. Kena gabung hadis. Melihat hadis secara kolektif juga, secara jam. Tetapi menekankan bahawa lafaz asah tasyahud itu sendiri berakhir pada syahadah. Hak tu asah dia. Hadis ini sekali lagi menekankan konsep tauhid, la ilaha illallah, dan konsep risalah, iaitu Muhammadan abduhu wa rasul. Itu konsep risalah sebagai intipati ibadat salat. Kerana apa tidak hura ni intipati ibadat salat ni ayatnya, oleh kerana bila kita sudah beriman la ilaha illallah, kena melakukan ibadat. Jadi ibadat yang besar sekali digambarkan salat. Sebab tak ada ibadat lain ulang 5 kali sehari sepuas sembahyang. Tak ada sepuas 5 kali sehari. Kalau sunat lagi tak kira lagi tu. Sebab tu penting lah. Sebab itulah kita kata semaya ni dah. Kalau ada khilaf berkait dengan semaya, hak tu memang sengaja Nabi buat.
Dia tak jadi khilaf dengan tak ada dalil. Khilaf lagu mana kita kata. Ni khilaf apa tak ada dalil. Padahal Nabi buat 5 kali sehari. Berimeh penuh. Pak keluar masjid. Tak kira sahabat tak tahu. Sebab itulah kau tanya. Tanya macam. Pak serabu kita dah. Tanya macam. Bila dia nak masuk ke SSP. Tanya lagu mana ni. Nak maya berimeh Tuhan. Sekali buat sama dia tanya apa. Kata tak boleh. Nabi tak buat. Lepas tu orang lain buat. Dah nak kira Nabi kan nak kira orang. Mudah kan. Lepas tu Nabi tak buat. Orang kata ulama buat. Itulah. Bila kita beriman kepada Allah, kena beriman kepada risalah. Risalah kan Nabi lah. Dia bawa Rasul. Ia adalah pengakuan dan pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi dan salam kepada diri dan doa kesejahteraan. Salam ke mana doa kesejahteraan pada diri sendiri daripada hamba-hamba yang salih. Hak ni sahaja banyak mana kalau kita nak urang. Geria. Allah kita tak doa kepada Allah, kita puji Allah. Tapi Nabi kita puji dan doa. Lepas tu pada manusia boleh juga puji. Tetapi di sini yang ditekankan untuk diri sendiri dan orang lain adalah doa. Kena doa untuk diri sendiri dan doa orang lain. Yang disimpulkan dalam setiap 2 rakaat. Maknanya tasyahud ini mendidik kita supaya mengambil perhatian terhadap diri kita dan juga orang lain. Jangan kita hanya fokus pada diri kita saja hidup tadi. Besar tu falsafah tu. Falsafah tasyahud. Begitulah hadirat insya-Allah untuk hadis ini kita bincang dari hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.